Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Ni dia antara orang hebat. Dekat apa ni? Kampung Sungai Bramah yang buat belacan. Nama siapa tuan? Nama Cik Mahdi. Saya ditugaskan oleh Inscan untuk membantu usaha-usaha belacan ini boleh lah. Oh, ni sebenarnya ni proses nak buat belacan. Okey, ni proses kita mula-mula nak buat belacan. Kita mula-mula macam ni tuan. Kita ada panggil saya Fendi ya tak apa. Tuan Fendi ya. Kita ada udang. Ni udang gagau. Kita udang gagau. Gagau asal sinilah. Kemudian di sini udang yang telah diproses. Diproses untuk kita nak buat belacan lah. Jadi udang ni dah dikisar. Kita beli daripada penjual lah sebenarnya. Kemudian dijemur. Oh, kena jemuk dulu. Jemuk 1 hari. Kalau yang ni ada campur apa-apa tak? Tak, dia ni udang. Udang yang basah tu lah. Yang basah tu. Kita jemuk je lah. Ya. Asalnya macam ni. Contoh dia, lepas tu kita tumbuk dia, lepas tu jemuk saat. 1 hari. 1 hari. Lepas tu kita akan bawa ke pengisar dalam tu, di bengkel sana. Lepas tu kita akan masukkan acuan, kita buat belacan. Itu saja. Simple saja. Lepas ni kita nak masuk ke dalam bengkel nak tengok cara buat belacan tu. Ya, boleh. Orang panggil apa? Katok belacan. Tepuk belacan. Katok belacan pula. Okey, udang kat luar tu masa kita nak jemuk tu, pengusaha-pengusaha di sini dia letakkan garam. Garam sikit lah. Garam ni yang portion garam tu yang menyebabkan perbezaan rasa antara pengusaha-pengusaha ni. Tu macam tu. Kan, jadi orang suka kat cik ni sebab dia macam ni rasa dia. Betul. Usaha kat sana pula macam ni dia punya rasa dia. Sebab portion ni garam ni resepi yang dia lah. Resepi dia. Kalau nak masin sikit. Masin sikit tu membezakan pengusaha tu. Itu cara dia. Tu cara dia. Tak sama sebab apa kat sini ramai berbelah orang. Berbelah orang yang kita rekodkan 18 orang. Ni tadi kita dah tengok dah proses kisar tu. Dah jadi macam ni dah. Dah bentuk bulat-bulat ni yang kata tepuk belacan tu. Ya. Kerja kakak-kakak kita ni kerja dia pun tepuk belacan lah. Tepuk belacan. Jadi saiz dia selalunya kita buat 2 saiz kan. Saiz kecil dan juga ada yang satu saiz lagi besar sikit. Kan 200 gram kan. Yang tu besar tu. Yes. Ni kali tengok macam ni daging burger tu. Rasa macam nak makan tu. Boleh buat burger boleh. Kalau rasa nak makan lah. Bola orang tengok roti kan. Itu dia. Ni atas proses tepuk belacan tapi memang hari proses kan. Ya, hari proses dia bergantung kepada cuaca juga. Kadang bila kita cuaca musim hujan atau bekalan tak ada lah. Bekalan bahan mentah ni kan. Tapi duduk kat sini lama-lama saya pun dah berbelacan. Terima kasih banyak tuan. Apa sudi kongsi informasi tentang apa ni proses buat belacan ni. Ya. Lepas ni kita nak ke tempat lain lagi pula.